Sumpah rumbiaran kontainer ni function teruk korang. Kenapalah bawa tahu sekarang ni padahal orang dah start pakai daripada tahun lepas lagi. Ingat kan ada bentuk petak macam ni je. Rupanya ada bentuk bulat juga. Lawa pun lawa. Disebabkan lawa kita grab dua-dua sekali. Untuk jenis petak ni dia ada 4 kompartmen. Untuk jenis bulat ni pula ada 5 kompartmen. Bekas kompartmen dia boleh alih-alih macam ni tau. Senanglah kerja korang nanti. Nak hidang kerepek ke, kuih raya ke, no problem, okay? Nak buat letak kondimen makanan berat pun boleh. Cakap pasal kuih raya, kedap ke rumbiaran kontainer ni korang? Mestilah korang boleh tengok sendiri kita letak air dalam ni ada leak ke tak. Serius korang, memang betul-betul kedap. Ini letak kuih raya pun confirm tak masuk angin. Jadi dari korang beli bekas kuih raya yang merepek tu, baik korang beli rumbiaran kontainer ni. Sebab lepas musim raya, korang still boleh pakai untuk kegunaan lain. Tak adalah membazir kan? Kalau berminat, korang boleh dapatkan dengan tekan beg kuning dekat bawah sekarang.